Assalamualaikum. Malam ni kita main dekat sini apa? Dekat KLCC. Kan. Gua tak bawa motor, gua main naik kereta, lepas tu parking, tumpang depa lah. Kita ada projek sikit kat. Tumpang depa lah. Kita ada projek sikit kat sini. Nak nampak tu. Aku dapat cerita apa tu. Tengok spot dah mana elok. Tani gelap. Kan tengok tu. Tani buah hancing ah. Orang kencing. Kan tengok tu. Lepas pasang kursi selamba eh. Ramai tu hari ni hari Senin ni pun bukan malam minggu kan. Kalau malam minggu hang tengok orang ramai. Tak, aku nak tengok crowd ni siapa, orang Melayu ke pelancong? Pelancong ah, orang Melayu. Ni orang Melayu. Kebanyakan pelancong. Orang pergi belah sana. Tu tak ada. Lalu ah. Tapi berapa? Hang buat ni baik orang ramai sini tarik. Tu ramai. Ni keadaan KLCC apa malam Isnin. Kan, bukan malam minggu, malam Isnin. Ramai macam ni kan. Adalah projek yang kita nak buat kat sini kan. Dekat sini aku buat video lah. Video. Buat apa? Tengok video. Ini fotografer tengah ambil gambar ni apa jadi kan. Aduh. Signboard ASEAN ni hampa tak tahan lama ni kan. Tak lama lagi dia tak ada dah. Siapa yang belum main ambil gambar tadi, hampa main ambil gambar tadi. Dan kalau hampa penat, hampa boleh massage kat sini ni. Kita main sini hampa ni anak hantu ni. Anak hantu merah menyala ni kan. Kita sekarang kat Bukit Bintang apa. Kan, malam Isnin esok kerja orang tu dia meronyot. Depa buat apa kat sini? Allah Akbar. Burger aja, burger. Jadi terang cakap lah kan. Gua duk tengok Bob dalam YouTube je, tak pernah tengok betul-betul lagi. Ramai rupanya tu. Pasal apa hang pakai helmet? Bob nyanyi band. Kita dekat Bukit Bintang nampak, tengok peniaga-peniaga dekat sini. Macam-macam ada sini. Dah pukul 12 lebih dah, kitchen ada. Fresh magnet RM10. Kita tengok Bob daripada atas apa? Daripada atas. Hei, ya, belakang. Hei, kami kilat tu. Ni mereka mai ajak minum tang ni. Minum datang apa gua tak tahu. Nasi kedai parak. Sebab bak mampus tak? Ini mojito strawberry apa RM17. Ini apa babrikan. Ayam apa? Ayam apple lah. Peach. Okay. Kami baru nak minum. Bob dah balik dah. Clear dah. Persatu kan. 2 bulan tak jalan. 2 bulan tak cuci. 2 bulan tak mandi. Alhamdulillah. Selesai cuci cincai. Okey lah. Kan. Alright. Dah kurang habuk 2 bulan habuk terkumpul dah ditanggalkan. Dalam satu hadis beritahu, tu orang yang pergi ke masjid, dalam perjalanan dia ke masjid dia melintasi 5 batang anak sungai kan. Satu orang yang pergi kerja, bila dia pulang bekerja dia melintasi 5 batang anak sungai, maka tak akan melekatlah sebarang kekotoran yang ada dalam yang melekat dekat badan dia apa. Itulah juga kita hampa, kalau kita hari ni kita semayang 5 hari pula 5 kali sehari 5 waktu, maka agak mustahil untuk sebarang dosa kekotoran melekat dekat kita. Masih lagi tongkat tepi, tongkat sebelah. Walaupun selama 2 bulan dekat England dan Scotland tu berat badan gua dah naik daripada 48 kilo ke 55 kilo. Tadi gua try nak tongkat 2, masih tak lepas. Mungkin kena naik lagi 5 kilo bagi 60 kilo kot. Alright. Okey hampa, itu saja untuk hari ini. Hampa jaga semayang. Assalamualaikum.